Cendol tempurung saja dia macam ni. Ingat Yong Taufu? Ingat cendol tempurung. Aku rasa hari ni aku nak try Yong Taufu cendol tempurung AMJ. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang jual apa kat sini? Yong Taufu. Yong Taufu kan? Oh, banyak Banyak. dia punya pilihan dia. Betul. So apa yang best seller kat sini? Boleh bagi tahu tak? Kita ada terung sumbat, Terus sumbat, bendi sumbat. bendi sumbat Ini kan? khas untuk abang, specialnya. Oi, baik. Baik. Lepas tu kita ada lagi udang. Ni saya buat untuk abang Okey, baik. Specialnya udang, Udang, meatball 2. meatball 2. Betul. Alright. Lepas tu kita ambil sosis 1, Sosis 1, fish cake 1. fish cake 1 je. Okey, lepas tu kuih tiaw 1 lah. Tunjuk sikit kuih tiaw dia. Okey. Ini kita punya killer. Gila kat sini Betul. Abang nak yang sup ke ataupun sos yang kering? Yang kering saya nak yang kering lah. Yang kering? Okey. Okey, boleh. Kuih tiaw ni macam saya cakap tadi lah, killer dia. 1, 2. Alright. Bang, kalau nak lebih sikit boleh ke bang? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak ada masalah Tak ada masalah. Okey. Boleh saja. Alright. Jemput datang ke cendol tempurung. Ingat Yong Taufu? Ingat cendol tempurung.